A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari, salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Yang dihormati para pensyarah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk sama-sama menghayati satu aspek penting dalam dunia kesusasteraan, iaitu kritikan sastera. Hadirin yang dihormati sekalian, pada hari ini saya akan membawa anda menyelami sebuah karya agung, iaitu novel Hujan Pagi karya A. Samad Said. Novel ini bukan sahaja indah dari sudut bahasa, malah syarat dengan makna kehidupan, konflik jiwa serta nilai kemanusiaan yang tinggi. Namun persoalannya, adakah kita sekadar membaca karya ini atau kita benar-benar memahami dan mengkritiknya secara ilmiah? Hadirin yang dihormati sekalian, kritikan sastera bukan sahaja bertujuan mencari kesalahan semata-mata. Maafkan saya. Sebaliknya, ia ialah satu proses menilai, memahami dan menghargai karya secara menyeluruh. Dalam konteks ini terdapat 6 asas utama kritikan sastera yang saya akan huraikan, iaitu: yang pertama, kritikan sanjungan; yang kedua, kritikan teguran; yang ketiga, kritikan saranan; yang keempat, pendekatan kritikan; yang kelima, penganalisisan; yang keenam, penilaian. Setiap aspek-aspek ini bukan sahaja penting dalam dunia sastera, malah berkait rapat dengan pendidikan sivik yang menekankan nilai seperti hormat, tanggungjawab, rasional dan empati. Hadirin sekalian, kita bergerak kepada kritikan sanjungan dulu. Kritikan sanjungan ialah pengiktirafan terhadap keindahan dan kekuatan sesebuah karya. Dalam Hujan Pagi, kita dapat melihat keindahan bahasa yang sangat luar biasa. A. Samad Said menggunakan gaya bahasa yang puitis, simbolik dan penuh emosi. Contohnya, hujan bukan sekadar fenomena alam, tetapi melambangkan kesedihan, harapan dan konflik batin manusia. Bayangkan suasana pagi yang suram dengan titisan hujan. Ia bukan sekadar latar, tetapi mencerminkan jiwa watak yang gelisah. Karya ini sangat baik dalam memperkayakan kosakatanya. Karya ini juga mengasah sensitiviti terhadap gaya bahasa dan juga meningkatkan keupayaan mentafsir makna tersirat. Dari sudut pendidikan sivik,
Sanjungan ini mengajar kita untuk menghargai karya seni dan budaya, mengiktiraf sumbangan tokoh-tokoh negara dan memupuk rasa bangga terhadap warisan bangsa. Hadirin sekalian, inilah sastera. Ia berbicara tanpa suara, tetapi menyentuh di jiwa. Seterusnya kita gerak kepada kritikan teguran. Hadirin yang dikasihi sekalian, tidak lengkap sesuatu kritikan tanpa teguran. Teguran bukan maksud menghina, tetapi bertujuan memperbaiki. Dalam hujan pagi, terdapat bahagian yang agak kompleks dan bersifat simbolik yang mungkin sukar difahami oleh pembaca biasa, terutamanya para pelajar. Sebagai contoh, plot yang tidak terlalu linear, bahasa yang tinggi dan berlapis makna, dan perlambangan yang memerlukan tafsiran yang mendalam. Namun, di sinilah pentingnya sikap terbuka. Kita tidak menolak karya tersebut, tetapi kita cuba memahami dan menilai secara rasional. Dalam pendidikan sivik, hal ini mengajar kita menegur dengan berhemah, menghormati pandangan orang lain, dan mengamalkan komunikasi yang beretika. Kita tidak menolak karya ini, tetapi kita belajar untuk menilainya dengan bijaksana. Seterusnya kita pergi kepada kritikan saranan. Hadirin sekalian, selepas teguran, kita perlu memberi saranan. Kritikan yang baik sentiasa disertai dengan cadangan. Antara saranan yang boleh saya ketengahkan ialah novel ini perlu dibimbing oleh guru semasa pengajaran. Seterusnya, novel ini disediakan panduan atau nota interpretasi. Seterusnya diadaptasi ke dalam bentuk visual seperti drama dan filem. Mengapa ini penting? Hal ini kerana generasi hari ini lebih tertarik kepada visual dan interaktif. Dari sudut sivik pula, kita belajar untuk bertanggungjawab, tidak hanya mengkritik tetapi membantu menyelesaikan. Menyumbang kepada pembangunan ilmu juga merupakan sudut dari pendidikan sivik. Seterusnya kita bergerak kepada kritikan yang keempat, iaitu pendekatan kritikan. Maafkan saya. Hadirin yang dihormati sekalian, pendekatan ialah cara kita melihat karya. Dalam hujan pagi, dua pendekatan utama iaitu pendekatan psikologi dan pendekatan sosiologi. Pendekatan psikologi iaitu meneliti konflik jiwa watak, memahami tekanan emosi dan menilai perasaan dalaman manusia. Dalam pendidikan sosiologi pula, hubungan manusia dengan masyarakat, nilai sosial dan norma kehidupan, dan tanggungjawab individu dalam komuniti.
Pendekatan ini menjadikan kita lebih empati, rasional dan bertanggungjawab. Ini selari dengan matlamat pendidikan sivik, iaitu melahirkan masyarakat yang peka dan prihatin. Hadirin sekalian, penganalisisan ialah proses meneliti setiap aspek karya secara mendalam, seperti tema, konflik kehidupan, pencarian makna hidup, keteguhan prinsip. Tema-tema ini adalah tema yang ada dalam novel Hujan Pagi. Seterusnya, wataknya realistik, berdepan dilema dan mencerminkan manusia yang sebenar. Plot dalam novel itu pula perlahan tetapi mendalam, tidak stereotip dan mengajak pembaca berfikir. Gaya bahasanya pula simbolik, puitis, berlapis dan bermakna. Melalui analisis ini, kita membina kemahiran berfikir kritis, keupayaan membuat tafsiran dan kebolehan berhujah. Hadirin yang dihormati sekalian, penganalisisan melibatkan penilaian mendalam terhadap tema, watak, plot dan gaya bahasa. Tema utama dalam Hujan Pagi ialah konflik kehidupan, pencarian kebenaran dan keteguhan prinsip. Watak-wataknya digambarkan dengan realistik dan mencerminkan manusia sebenar yang berhadapan dengan dilema hidup. Plotnya pula berkembang secara perlahan tetapi penuh makna, manakala gaya bahasanya bersifat simbolik dan puitis. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana karya sastera membentuk pemikiran yang kritis. Ini penting dalam pendidikan sivik kerana ia melatih kita untuk berfikir secara rasional dan membuat keputusan yang bijak. Seterusnya, kita bergerak kepada penilaian. Hadirin yang dikasihi, secara keseluruhannya, Hujan Pagi ialah karya yang tinggi nilai sastranya. Seterusnya, karya ini mendalam pemikirannya dan kaya dengan nilai kemanusiaan. Penilaian ini penting kerana ia membantu kita menentukan kepentingan karya, sumbangan kepada masyarakat dan nilai yang boleh diamalkan. Dalam pendidikan sivik, ini mendorong kita untuk mengamalkan nilai murni, menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan membina jati diri. Akhir sekali, secara keseluruhannya, Hujan Pagi merupakan karya yang berkualiti bukan sahaja dari segi bahasa tetapi juga dari segi pemikiran dan nilai yang dibawa. Novel ini berjaya menyampaikan mesej tentang kehidupan, kejujuran dan tanggungjawab. Penilaian ini penting kerana ia membantu kita menentukan kepentingan sesuatu karya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks sivik, penilaian mengajar kita untuk menghargai nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sebab hadirin yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulan, kritikan sastera bukan sekadar analisis akademik tetapi satu proses membentuk pemikiran dan sahsiah. Melalui Hujan Pagi,
kita belajar tentang menghargai keindahan bahasa, berfikir secara kritis, mengamalkan nilai sivik dalam kehidupan. Akhir kata, izinkan saya mengakhiri dengan satu ungkapan, maafkan saya. Bangsa yang besar bukan hanya kerana teknologinya, tetapi kerana jiwa dan sastranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.